pagi ini. Seperti biasa, Baby Doll tiba di sekolah penuh dengan tenaga comel dan ceria. Saya di sekolah sekarang. Gadis cardboard yang rosak. Teman patungnya juga ikut ke sekolah, mewujudkan suasana yang sangat comel. Tetapi sejurus selepas itu, Baby Doll menghadapi masalah yang tidak dijangka. Awak okey? Saya okey. Dari lorong, seorang figura cepat masuk. Itu adalah Tina, kawan rapat Baby Doll. Tina! Oh, Baby Doll, kenapa awak di sini awal hari ini? Gadis kaya perak. Saya selalu datang awal. Ya, seperti rutin saya. Sementara kedua-duanya masih menyapa antara satu sama lain, tiba-tiba muncul sebuah piring terbang di luar sekolah, membawa Suzy dan rakan patung emasnya turun dengan kemasukan yang sangat hebat. Suzy! Hai, semua orang. Saya baru sahaja tiba di sini. Gadis kaya emas yang hebat. Tenaganya sukar untuk diabaikan. Setiap langkah penuh keyakinan membuat rakan sekelas di sekelilingnya melihat dengan rasa kagum. Hei, kelas hampir mula. Tapi guys, di mana kita patut letakkan anak patung kita? Kawan-kawan, mari kita letakkan anak patung kita di sana. Semua baik-baik saja. Rumah ini milik saya? Tidak, saya mahu tinggal di sini. Hei, kamu semua, bertenang. Bergeraklah. Rumah ini milik saya. Hei kawan-kawan, tolong berhenti. Rumah ini milik saya. Tolong berhenti. Tolong bertenang. Guys, ini tidak okey. Rumah ini terlalu kecil. Kita patut bina rumah baru untuk anak patung kita. Kedengaran baik. Mari kita bina rumah anak patung baru bersama-sama. Hai kawan-kawan, kita hanya ada 10 minit untuk siapkan rumah. Tunggu kami. Rakan-rakan anak patung tidak sehaluan, menjadikan 3 gadis kami bimbang dan tergesa-gesa untuk membina rumah tepat pada masanya. Pertama, Baby Doll perlu mencari bahan yang kuat dan sesuai. Cardboard ini kelihatan agak baik. Mari kita lihat bagaimana dia menjadikannya sebuah rumah. Selepas menyembur cat merah jambu, Baby Doll dengan gembira menyusun kepingan cardboard dan rumah itu perlahan-lahan mula terbentuk. Cara Tina nampaknya jauh lebih mudah. Dia hanya menekan satu butang dan sebuah lori yang membawa rumah perak muncul betul-betul di hadapannya. Dengan sikap cepat menang, Suzy mengambil pengawal dan serta-merta piring terbang membawanya sebuah rumah emas mewah.
tiba dengan cara yang menarik perhatian. Sekarang rumah sudah dibina, tetapi masih kelihatan biasa. Baby doll memutuskan untuk membuat hiasan sendiri. Dia meletakkan acuan berbentuk hati pada kertas merah jambu, mengeluarkan tukul, dan mula menghidupkan idealnya. Kepingan kertas berbentuk hati berwarna merah, jambu melayang di udara, dan jatuh ke tangan baby doll. Dia tersenyum dan dengan lembut meniupnya, membiarkan angin membawanya ke atas rumah untuk mencipta bumbung yang unik. Tina memegang kotak perak dalam tangannya dan membukanya dengan lembut. Di dalamnya terdapat kepingan perak berkilat untuk membuat bumbung. Suzy tersenyum gembira sambil melihat rumahnya. Dia menggunakan anak ayamnya yang kecil untuk mencipta banyak shilling emas dan merancang untuk meletakkannya di atas bumbung supaya semuanya berkilauan dalam emas. Tingkat atas akan menjadi bilik mandi dan baby doll mengeluarkan banyak perabot untuk disusun di dalam. Tetapi, pertama sekali, dia minum teh susu sebelum meneruskan. Masa untuk mula. Baby doll sudah ada susun atur dalam pikiran dan kini cuma perlu meletakkan setiap item di tempat yang betul. Tetapi tunggu, apa yang berlaku dengan lampu itu? Ingat teh susu dari tadi. Baby doll sangat pandai. Dia menggunakan straw dan menjadikannya seperti pipe air yang kreatif. Hai, kekasihku. Datang lihat bilik saya. Masuklah. Anak patung itu bersantai dalam tub mandi, sementara buih sabun terapung di udara dan secara tidak sengaja hanyut ke sebelah Suzy. Wow! Suzy menyadari dia juga perlu memulakan, jadi dia mengeluarkan teleponnya untuk memilih perabot. Selepas beberapa sapuan, dia menjumpai satu set cantik yang dia suka dan terus memilihnya. Peranti terbang itu membawa segala yang Suzy perlukan, menjatuhkannya dengan lembut, dan setiap perabot bergerak ke tempatnya sendiri. Segala-galanya kelihatan bersinar dan mewah. Sayangku, datang melawat rumah saya. Kotak ajaib Tina menyimpan banyak perabot. Dia hanya perlu merancang susun atur dengan teliti dan gembira meletakkan semuanya di tempatnya. Hei, sayangku, jom lihat bilik mandiku. Baby doll ingin minum teh susu lagi, tapi cawannya kosong. Jadi dia kembali bekerja. Dia menggunakan 2 batang marshmallow untuk mencipta lantai yang berwarna unik. Hiasan bilik tidur ini mungkin kelihatan ringkas, tetapi ia dibuat dengan penuh perhatian oleh baby doll. Dia percaya kawannya yang seperti anak patung pasti akan menyukainya.
Tina melihat dan mendapati rakannya hampir selesai. Tetapi dia sudah menyediakan segalanya. Sekarang, dia hanya perlu meletakkan semua di dalam dengan lembut untuk menyelesaikannya. Selesai dengan ruang tamu saya. Datang lepak dengan saya, sahabat baik. Terima kasih. Wow, ia sangat cantik. Saya sangat suka bilik ini. Telur emas di tangan Suzy kelihatan sangat kukuh. Tetapi bagi dia, tiada yang mustahil. Dengan satu gerakan mahir, ia terbelah dua, bertukar menjadi katil gaya kerusi yang kreatif. Suzy dengan teliti menghias bahagian dalam dan setiap item bersinar dengan kilauan emas. Bilik itu kelihatan benar-benar mewah dan elegan. Hei, turun ke bawah dan bermain dengan saya. Hei, jangan menangis, okey? Oh, tidak. Ada yang tak kena, Suzy? Boleh tolong saya tak? TV saya dah tak berfungsi lagi. Baik, tunggu sebentar. Sayang, boleh tolong saya? TV saya tak berfungsi. TV saya tidak berfungsi. Apa yang harus saya lakukan? Jangan risau, saya uruskan ini. Hei, saya ada idea juga. Hei, saya ada projektor yang kita boleh gunakan. Dan saya ada skrin di sini. Ini keren. Terima kasih banyak atas bantuan anda. Gembira untuk membantu. Hey sayang, mari bermain di sini. Hei, sayang, mari bermain di sini. Akhirnya, ketiga anak patung itu berbaik-baik dan menikmati menonton film bersama-sama. Wah, comel sangat. Ini sangat mengujakan. Anak patung akhirnya mempunyai rumah impian mereka. Rumah anak patung mana yang anda rasa paling cantik? Komen dan beritahu kami. Selamat tinggal semua orang dan jumpa lagi. Terima kasih.